Hi guys, welcome back to my channel. Hari ni kita nak buat konten mancing guys. Kita sedang ada kolam di kolam mana sih? Kolam setting dulu guys. Ni guys, saya kumpul guys. Ryan. Sini ada berapa kolam ni? 3 kolam eh? 1 kolam, 2 kolam, 3 kolam. Takkan cubalah untuk mendapatkan ikan eh. Semoga ada hasil lah Jun. Mereka akan semangat sikit Jun. Sebelum berjuang. Ada Ryan, ada Atuk, ada Pak Ngah. Ni, Jip, mana macam Jip? Si kumpau. Ha? Si kumpau ke tak kumpau ni? Kumpau lah, tak dapat ikan. Tak lah. Okay guys. Let's go. Umpan kita kena buat oleh Ryan guys. Pakar membuat umpan. Umpan baung, geli, telepia. Yin. Dekat sikit Yin, bukan umpan Yin. Sedak 929. Lagi? Itu apa? Pandan. Pandan. Tak nak pandan. 98 tak ada eh? Ada. Tu merah tu. Kita akan tambahkan dengan powder udang sedikit Dan sikit. dan itu saja. Tu je. Yang tu. Ni. Mana ada? Ni lah. Tu pau udang. Tu pau cacing. Okay guys, jom. Tengok cara-cara. Tok. 98 tak ada eh? Tak ada, tu je. Akan belajar cara-cara buat umpan lah. Ni buat tak umpan power udang. Power udang. Ada ni je, penting. Dah banyak tu. Tu. Power udang. Ni 929. 929. Banyak air je. Tahu. Banyak air. Buang air sikit. Buang air sikit. Ya, begin. Jangan ambilkan buat sikit. Okay, dia uli-uli guys. Sedap ni guys. Matikan dia. Kan, apa yang dia tunjuk? Sebentar. Bentar. Ada sikit. Lagi sikit, lagi sikit, lagi sikit. Power, power. Habis je. Habis je lah je. Ni yang kristal tak ada? Dalam tu kan? Cik ambil je kasih dedak tu Cik. Kasih dedak tadi tu. Plastik dedak. Tu plastik yang kat tiang tu. Kat sana kat kereta. Letak je sikit. Apa tu? Ha. Tak periksa sikit. Tu pandan tu. Ni
Nah. Depan luar ni. Urat ini banyak. Buat imam bau. Dah siap belum Yun? Tu kita campur ni guys. Pandan. Pandan ada, strawberry ada, keli bom. Keli bom. Nak patin ni tau. Patin. Kalau Pia memang makannya patin tu. Susah. Jip. Jip tengok lah Jip. Ambil lah buku tulis. Saya ni. Patin. Dia masam sikit. Bau. Campur sikit kan. Campur sikit. Sikit kan. Kepas boleh jadi ni. Main depan. Buat dia kasau kan. Kepang. Macam ada ayam lah. Makan-makan sikit. So. Okay guys, apa hasil guys? Hasil campuran ramuan Ryan guys. Master of baung guys. Bukan ayam bakery guys. Dah Yun. Dah. Tengok apa hasil dia. Ni guys hasil dia guys. Lepas tu kita akan kepal dekat ni guys. Pada kita punya pemancing master kita guys. Okay guys, ambil sikit. Kepal. Balut tekan guys. Ni umpan yang dah campur-campur tadi guys. Sikit. Bulat-bulat. Bulat. Tengok je macam mana rupa dia. Ini rupa dia guys. Lepas tu kita baling ke dalam air. Merah dulu. Ya. Tu kita baling. Aduh. Pula je ni. Okey. Tu kita tunggu. Rasa ke seminit dah ni. Okey, 1 lepas seminit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, makan. Susu makan. Mana boleh bagi tahu ikan apa? Jip. Ikan apa? Siapa tu? Patin. Ikan tu. Sultan. 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 Yang adik dapat tadi lepaskan je kan. Tak dapat naik guys. Besar. Dah sampai tebing tadi. Lepas tu putus. Kali dah raput. Tak ada rezeki. Ya, kita cuba yang baru ya. Apa Yun? Itu ikan baru lahir. Aduh Yun. Kata power guys. Master. Tu budak belakang tu. Kita menunggu kita makan. Dia punya power guys. Ikan besar. Apa ni Yun? Besar ni guys. Aduh, lepas balik Yun. Aduh. Aduh, terlepas. Aduh, weh. Sebas tu. Aduh, weh. Mana ni? Mata tak tajam. Yang kecil, mata tak tajam. Tengah buat umpan.
Aduh, sana ni guys. Komentik guys, sana guys. Ajar guys. Saya ikut guys. Aziz lapar. Makan roti. Saya ikan sekali dah lapar. Pun lepas terlucut. Terlepiah lah guys. Tok sana duduk. Nampak ngah. Jauh. Masih menunggu. Aziz main telepiah. Tengok cara dua pemancing kecil ni. Siapa dapat dua ikan? Nampak tak? Besar. Besar guys. Besar guys. Besar. 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 Ni 3 kilo ni. Ni berapa kilo? 3 kilo ke 4 kilo ni? Champion. Champion. Dah lepas balik. 3 kilo. Dah lepas balik guys. Nak ikan telepiah guys. Macam mana ni guys? Aduh guys. Kita berapa lagi Zid? Cepat lagi. Cepat. Woi, besar. Besar pas. Ini besar pas ikan je. Inilah guys. Saing-saing iron guys. Pijak kena mata je. Dia. Alhamdulillah salah. Telepiah guys. Paling kecil. Kita ambil yang besar-besar guys. Tapi tak ada yang besar-besar. Kecil naik. Inilah Ryan guys. Kata power besar-besar pas guys. Tengokkan dia guys. 3 jari guys. 3 jari guys. Kata ikan besar lah, 1 kilo lah guys. Tengok teknik baru guys, pakai jaring. Pegang. Menekas dengan ikan jaring ni akan dapat banyak ikan telepiah guys. Jaring tak umpan. Lepas tu kita baling. Turun tepi tu kan. Banyak tepi. Aku nampak merah-merah. Banyak lah merah. Kita guna teknik jaring guys. Tepi sana. Kerana hati jaring sudah panas. Tarik Dapat ikan buat kecil. lah. Panas. Tepi. Papa put ikan di. Kenapa ni? Patin. Patin. Ujung mata je. Tengok kepal. Kepal. Nama tangguk. Patin. Patin pipa. Dapat tak?
Teknik jaring. Mancing tu kecil. Hmm. Okey. Sabas. Sabas. Okay guys, ni dah guys. Ni lah guys. Asalnya. Hasil kita hari ni mancing guys. Guys. Ikan pia. Biar Lepas tu ada ikan ni. Lepas patin. tu ada ni udang-udang kecil. Ni bukan kecil, tadi tangkap guys. Ikan ni tekan timbang. Kita bayar guys. Okay guys. 1, 2, 3, 4. Yen, kasih Yen. Pergi sikit ni. Kat terakhir. Okay. Ya guys, mancing kita paling power guys. Kayen. 3 ekor. Okay, jumpa lagi. See you next video. Bye. Belum, kita betul lah. Okay guys, jumpa lagi di next Video. Bye. Jangan lupa like. Subscribe and say bye. Bye bye.